Kita juga dengan hidup kita. Kalau kita nak baiki, mana kita nak lebih baik. Kena ada panduan dia. Kursus kita di mana? Majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, dapat rahmat daripada malaikat, didoakan oleh hayawan untuk kita. Itu panggil keberkatan. Barulah kita masuk kekuatan. Nah, ada orang insah dah, tak minum arak dah sini, tak curi dah, tak curi, tak berlambung motor dah. Tapi tak pergi majlis ilmu, duduk rumah. Itu bukan taubat, itu sewil namanya. Faham lagi? Pergilah majlis ilmu, belajar cara semayang yang betul. Nah, bagaimana kita mendidik hati kita supaya tidak sombong dan sebagainya. Nah, tu panggil membaiki diri. Kena masuk barang-barang lama tak apa, tapi we jadi betul. Tangga lama dah nak betul mula pasal sengit, cabut mula, paku mula, gaji mula, we jadi comel. Atau ada duit, beli tangga baru. Gitulah dengan baiki diri. Dan kita berkawan dengan orang yang baik, baru ada input. Kalau tak banyak, sedikit. Kita nak pandai, contohnya nak benda apa? Kita nak pandai main catur. Kita tak pandai, tapi kita mula minat main catur, main chess. Kalau kita nak cepat pandai dan istiqamah dengan chess, kita kena kawan dengan kaki-kaki chess. Kita kena ada grup WhatsApp, chess group. Betul tak? 5-6 grup WhatsApp. Dia orang akan beri maklumat. Nampak? Esok ada pertandingan, lusa ada ni, ada world tournament dan sebagainya. Wallpaper kita pun gambar Garry Kasparov, raja chess dunia. Contohnya. Input tu ada sama. Maka kita nak jadi orang baik, kita kena berkawan dengan orang baik. Sampai nasihat-nasihat WhatsApp kepada kita, pesanan-pesanan yang baik. Betul tak?